Saya didiagnoskan mengalami sakit bawah pinggang start daripada tahun lepas lah. Masa tu belum dialisis lagi. Tapi masalah saya masa tu ialah saya punya pernafasan ada masalah disebabkan oleh paru-paru penuh dalam air penuh dalam paru-paru. So selalu sesak nafas itu semua tu. Lepas tu ramai orang suggestkan saya untuk cari cendawan susu harimau. So saya tengok dekat farmasi kat mana-mana cendawan susu harimau ni harga dia memang sangat mahal. Ada yang cecah sampai RM200 pun ada. Ikut jenama lah. Tapi semenjak saya berkenalan dengan Nutrika ni saya tengok dekat dalam kandungan dia ni ada cendawan susu harimau termasuk kopi Nutrika. Kopi Nutrika pun ada cendawan susu harimau juga. Sebenarnya bagus untuk kita punya paru-paru lah. So saya amalkan Nutrika. Saya tak letih, saya tak adalah sesak nafas selalu. Boleh tidur malam lega. Kalau tak tu tidur malam asyik bangun sebab susah nak bernafas kan, asyik bangun. Tak boleh lena. Tapi bila biasa saya ambil satu hari satu lah untuk maintain je lah. Tapi kalau macam teruk sangat tu ambil dua ke. Betul kalau Lepas dialisis biasanya sebelum saya ambil Nutrika, kalau lepas dialisis tak larat sangat. Letih, rasa tak berminat, jalan tak larat. Kalau lepas bila amalkan Nutrika ni kita rasa macam bertenaga lah sikit kan, boleh lah nak buat bergerak-gerak, masak sedikit, masak yang simple-simple ke apa tu boleh. Kalau tak dulu flat langsung. Balik je tu, baring je. Sekarang dia dah ada improvement. Boleh gerak, boleh buat kerja sikit-sikit dalam rumah.